Aku melihat ke arah hujung kaki. Di sana satu susuk tubuh rentung dengan kulit yang luruh sedang bersila, perutnya berlubang dan matanya berdarah. Dia mengesok ke depan dan ke belakang secara berirama, seolah. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification. Okey, kisah seterusnya yang kita nak baca adalah Warisan Bayangan Hitam. Assalamualaikum kepada semua pembaca yang setia. Kisah yang bakal aku kongsikan ini adalah pengalaman peribadi yang mengubah persepsi aku terhadap dunia gaib. Aku percaya pada kewujudan mereka, namun tidak pernah aku sangka bahawa ada entiti yang memilih untuk menjadi bayang-bayang setia dalam hidupku. Nama aku Kaisara. Aku merupakan anak sulung dan bapaku juga anak sulung dalam keluarganya. Kata orang, susur galur ini kadang-kala membawa bebanan lama yang tidak terlihat. Pertama kali aku melihat dia adalah sewaktu aku berusia 9 tahun. Rumah datukku terletak di pinggir hutan tebal. Untuk ke kebun, kami perlu merentasi anak sungai dan jambatan kecil yang dikelilingi rimbunan buluh yang redup dan lembab. Suatu petang, aku leka bermain lumpur di tepi sungai sementara datuk dan sepupuku sudah pun bergerak pulang ke rumah. Sedang aku sibuk membina sesuatu, bulu romaku tiba-tiba meremang. Suasana menjadi sunyi sepi secara mendadak. Balik, satu suara garau bergema dari seberang sungai. Aku menoleh. Di sana berdiri seorang lelaki berpakaian busana lama berwarna gelap. Wajahnya hitam pekat, matanya putih sepenuhnya tanpa anak mata dan giginya yang runcing seperti duri. Balik, dia menjerkah dengan suara yang menggetarkan dada. Aku lari lintang pukang menembusi belukar sehingga ke rumah. Malam itu aku demam panas. Dalam separuh sedar, aku nampak wajah lelaki itu menjenguk di sebalik tingkap kaca, tersenyum menyeringai ke arahku sebelum hilang dalam kegelapan. Beberapa tahun kemudian, aku menyambung pelajaran di sebuah institut di kawasan utara. Tempat itu memang terkenal dengan pelbagai kisah mistik tentang penunggu blok yang digelar Nanda S. Peraturannya ketat. Dilarang membawa patung, dilarang bersikap biadab dan dilarang membaca Yasin beramai-ramai di dalam dom kerana kononnya ia mencabar penunggu tersebut. Aku jenis yang suka menyendiri. Suatu malam, aku tertidur awal. Aku terjaga di tengah malam dalam keadaan bilik gelap gelita. Tiba-tiba aku terdengar bunyi tapak kaki orang berlari-lari dalam dom. Bunyi itu berulang-alik, seolah-olah ada yang sedang bermain kejar-kejar di tengah antara katil kami. Kawan-kawan aku merancang untuk melakukan bacaan Yasin beramai-ramai keesokan harinya. Namun aku menasihati mereka untuk melakukan di surau sahaja. Warden juga mengiyakan pesananku tanpa memberi sebab yang jelas. Sepanjang satu semester, kami tidur dengan lampu terpasang. Aku sering melihat lembaga berdiri di penjuru dinding dari ekor mataku. Namun apabila aku menoleh, ia hilang. Selepas tamat belajar,